Usaha ini merupakan teras kepada inisiatif warisan Kuala Lumpur, pendekatan strategik kerajaan untuk menghidupkan semula tapak-tapak warisan utama Kuala Lumpur sebagai pemangkin pembangunan ekonomi bandar berasaskan budaya. Warisan adalah aset strategik yang mampu menjana kegiatan pelancongan, budaya, seni, menggerakkan industri kreatif dan membuka peluang pekerjaan serta mengukuhkan ekosistem perniagaan tempatan termasuk di kalangan peniaga kecil. Pendekatan ini juga selari dengan persiapan negara menuju tahun melawat Malaysia 2026. Malaysia bukan sahaja dikenali kerana keindahan alam dan kepelbagaian serta kerencaman budaya, tetapi juga kerana kekuatan naratif sejarah dan peradaban. Lebih penting, ikhtiar ini mencerminkan hasrat bersama membina Kuala Lumpur yang moden, indah dan dinamik, namun berakar kepada sejarah dan nilai. Seperti yang dinyatakan dalam Belanjawan 2026, projek ini meliputi kesemua 6 blok bangunan Sultan Abdul Samad selain pemeliharaan Srinegara dan Karkosa di Bukit Karkosa dan bangunan-bangunan berkaitan. Pemeliharaan bangunan Sultan Abdul Samad menjadi antara manifestasi awal yang dapat dilihat dan dirasai oleh rakyat seluruhnya. Bangunan ini akan menempatkan, pertama, mempamerkan peranan raja-raja Melayu khususnya, menempatkan galeri Bandaraya Kuala Lumpur yang menelusuri perjalanan bangunan ini dan ibu kota Kuala Lumpur melalui 5 ruang bertema merentasi 3 abad bersejarah dengan pernyataan pelbagai budaya, pelbagai kaum. Di samping itu, Galeri Royal Selangor akan mempamerkan seni kraft pewter sebagai cerminan legasi ekonomi, kreativiti dan daya usaha masyarakat Kuala Lumpur yang lahir daripada sejarah perlombongan dan biji timah. Saya yakin insya-Allah bangunan Sultan Abdul Samad dan keseluruhan kompleks bersejarah ini akan menjadi cerminan identiti negara. Sebuah negara progresif dan maju, tetapi tidak terputus daripada akar sejarahnya. Membangun bukan sahaja dengan kekuatan ekonomi, tetapi dengan jiwa, nilai dan kemanusiaan.